bukan kita tak ada beli duit lama. Yelah, you punya duit lama bukan kita yang cari punya. You boleh tengok ini hari satu orang jual punya ini semua. Berapa banyak? Ini semua kita ambil 20,000 lebih. Ada apa barang? Ada silver coin 1,000 Malaysia lama punya, ada nombor 4 cantik punya. Okay? So dia tahu kita nak jadi apa barang, so dia ambil datang boleh terus tukar cash. Kalau you tak tahu kita nak jadi apa barang, tak apa, you boleh datang I punya kedai, I tolong you check free punya. Tapi you jangan, you datang, I cakap tak ada beli, you lagi sana mana-mana. Cakap bukan semua duit lama ada beli. Saya tanya you balik, kalau semua duit lama saya beli, semua orang tak payah kerja dah. Betul tak? Semua orang pun ada duit lama. Okay? So kita yang cari punya duit lama ialah dia keluar tak banyak ataupun dia ada apa special macam tu baru ada harga tinggi. Kalau yang biasa semua orang tangan pun ada punya memang harga tak tinggi punya. Okay? Lepas tu page saya ada katalog. Sebelum you datang, kalau you takut buang masa kan you boleh check I punya katalog dulu. Baru you datang I punya kedai macam tu pun boleh.